Aku nak cakap jujur sikit lah. Masalah duit lepas raya ni bukan sebab kita tak cukup duit, tapi sebab kita ulang kesilapan yang sama setiap tahun. Kesilapan pertama, tak pernah review perbelanjaan. Duit habis, kita diam. Tak pernah duduk tengok mana pergi duit tu. Baju raya ke, makan ke, travel ke. Kalau tak pernah tengok, macam mana nak bagi? Kesilapan kedua pula adalah terus sambung gaya hidup lama. Lepas raya, duit dah kurang, tapi lifestyle masih sama. Masih makan di luar, masih belanja ikut nafsu. Akhirnya gaji masuk, terus habis lagi sekali. Kesilapan ketiga, tak mula simpan langsung. Ramai orang tunggu, nantilah duit banyak sikit baru simpan. Masalahnya guys, nanti tu tak pernah datang, sebab setiap bulan ada saja alasan baru. Hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masalah bukan pada duit, masalah pada cara kita sendiri yang urus duit tu macam mana. Kalau cara tak berubah, setiap tahun kita akan ulang cerita yang sama.